Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati tertambat. Sudahlah lama saya mencari, barulah kini saya hitamlah hitam si organik baja, walaupun hitam banyak jasanya. Okey, sehari ini kita nak membahaskan, orang kata tangan sejuk boleh tanam pokok, pokok hidup segar. Aku tangan panas, kalau tanam pokok, pokok hidup segar mati tak mahu, pokok akan mati. Benar, fakta ataupun mitos? Ayo ikuti video seterusnya. Menanam pokok terung. Ini dia pokok terung yang saya nak transfer daripada polybag ni ke direct ke tanah ya, supaya memastikan akar dia ni nanti dapat berkembang dan pokok lebih membesar dengan harapan hasil yang memuaskan. Okey, kita tengok teknik dia. Kalau anda salah teknik ni, tanah ni boleh hancur berkecai, apa akar-akar rosak, jadi pokok akan stres. Jadi ini cara bagaimana untuk kita nak transfer ke tanah. Langkah yang pertama adalah pemilihan tempat ataupun lokasi di mana pokok anda ni nak tanam. Terutamanya tempat yang anda pilih ni, kalau pokok terung ni dia memerlukan cahaya yang cukup. Jadi di halaman rumah saya ni bolehlah kita tanam pokok ni, sebab kawasan yang terbuka yang cukup cahaya. Yang keduanya adalah pemilihan tanah. Kalau anda saksikan tanah di halaman rumah saya ni ataupun rumah anda, kalau taman perumahan, tanah-tanah tu tanah keras yang tak bernutrien, sebab tanah tu tanah construction, tanah-tanah yang ditambak, jadi banyak batu dan sebagainya. Pokok anda tak sesuai. Jadi macam tanah saya ni, jadi saya terpaksa, kalau anda tengok ni tayar ni, sebenarnya tanah ni, ni adalah tanah yang saya dah gemburkan, saya dah keluarkan tanah yang asal. Tanah yang asal tu dia keras, cangkul pun boleh kemek ataupun bengkok disebabkan oleh tanah yang berbatu. Jadi macam tanah ni adalah tanah yang dah peroi, gembur, tanah gembur. Jadi tanah gembur sesuailah untuk perkembangan akar. Jadi pemilihan lokasi dan juga media tanam, itu yang pertamanya. Yang keduanya, penyiapan ni tanah ni, kalau macam ni anda dah siapkan ni, anda buat lubang terlebih dahulu lah. Okey, terlebih dahulu anda akan buat lubang yang anda akan ukur ni, terung ni, ukur sama sama paras ataupun bawah sedikit 1 inci tu okey, daripada tanah yang sini. Okey. Okey, ni Myco Gold, iaitu campuran beberapa spesies mycorrhiza yang kulat baik untuk membantu akar pokok ni menyerap nutrien di dalam tanah. Untuk keterangan lanjut nanti anda boleh tengok di ruangan bawah di description ya. Ambil sedikit Myco Gold ni, anda taburkan di bahagian bawah ni. Sikit. Okey, cukup. Ini cukup. Tambah sikit lagi pun boleh. Okey, ini teknik yang penting untuk kita nak transfer pokok ni supaya tanah tak pecah, untuk tak mengganggu akar, supaya pokok ini tak stres ya. Kita akan buang dulu bahagian bawah ni. Buang dulu bahagian bawah ni. So, anda potong bahagian bawah ni. Okey, barulah anda masukkan
Itu dia. Okey. Itu penting ya. Okey. Dan apa anda buat? Anda tembuskan lilin dengan tanah. Ini anda tarik. Okey. Anda lepaskan. Okey. Ini cara dia supaya pokok tadi tak stres. Okey. Yang ini pula adalah Agri-Care bioorganik. Ni memang 100% organik, tak ada campur bahan kimia. Jadi pokok-pokok yang anda tanam, hasil dia tu anda nak makan bebas dari bahan kimia, yang mana yang ini dapat membantu untuk menstabilkan pH tanah, dan juga dia menggalakkan pertumbuhan akar serta kandungan lembapan 35%. Jadi cara dia bagaimana? Ambil dalam 3 sudu macam ni, 3 sudu, anda taburkan di sekeliling pokok. Tabur di sekeliling pokok ni, tanah ni. Okey. Okey, itu dia tadi kita dah saksikan bagaimana teknik untuk nak transfer pokok terung yang dalam polybag pergi ke tanah. Okey, jadi yang pertamanya tu tadi kita nak tengok bagaimana formula subur. SUBUR. Kalau anda nak menanam, ini tip dia. SUBUR. S adalah sesuai lokasi dan juga sesuai media tanamnya. Lokasi anda kena pilih, kena cari. Kalau pokok-pokok yang memerlukan cahaya yang banyak, anda kena tempatkan pokok tersebut di tempat yang lapang lah, di tempat yang cukup cahaya. Yang keduanya U urus tanah. Kalau tanah anda tu tanah yang orang kata tanah kawasan perumahan, mungkin keras, batu dan sebagainya, anda korek, anda buang. Macam yang saya tunjuk tadi lah. So, urus tanah. Yang seterusnya B, baja dan organisma. Pilihan baja sangat penting supaya baja anda ni tak mengganggu mikroorganisma di dalam tanah, malah dia boleh menambah lagi. Yang seterusnya U, iaitu urus teknik penanaman. Jadi setiap pokok mempunyai teknik-teknik tertentu. Tadi saya tunjukkan, kongsikan kepada anda satu teknik bagaimana untuk nak transfer polybag ke tanah. Banyak lagi teknik-teknik, dan ikuti video-video seterusnya nanti. Dan yang akhirnya R, rawat tanah. Rawatan tanah sangat penting. Jadi untuk memastikan tanah itu sentiasa subur, anda kena rawat tanah itu secara berkala. Kalau siraman, mungkin hari-hari anda akan siram pokok anda. Tapi kalau pokok besar macam pokok kelapa sawit tu, tak payahlah nak siram, tak? Tetapi yang paling penting adalah baja. Anda nak rawat secara berkala menggunakan baja yang sesuai. Baja organik, dia akan merawat tanah anda. Tanah anda akan menjadi tanah yang sentiasa subur. Jadi terima kasih bagi anda yang menonton video kali ini. Semoga tanaman anda ini nanti membuahkan hasil yang lumayan.